Allah merasa malu untuk meminta daripada Nabi SAW. Lalu beliau pun pulang. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah bertanya, apakah yang kamu lakukan? Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menjawab, saya malu untuk meminta daripada baginda. Oleh sebab itu kami berdua telah pergi berjumpa Nabi SAW. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah berkata, wahai Rasulullah, saya telah menarik tunda air dari perigi sehingga dada saya sakit. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha pun pula berkata, saya selalu mengisar gandum sehingga tangan saya kematu. Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada ayahanda tawanan dan kelapangan, maka berilah kepada kami seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, ayah tidak akan memberikannya kepada kamu sedangkan ayah memberikan ahli sufah dalam keadaan berikat perut dan ayah tidak memiliki apa-apa untuk dibelanjakan kepada mereka. Oleh itu, ayah akan menjual tawanan-tawanan tersebut dan ayah akan gunakan wang itu untuk belanjakan ahli sufah. Lalu mereka pun pulang. Kemudian Rasulullah SAW pergi kepada mereka sedangkan pada ketika itu mereka telah pun berbaring di bawah satu selimut yang kecil yang sekiranya mereka menutup kepala mereka maka kaki mereka akan terdedah. Ya Allah. Apabila mereka menutup kaki mereka maka kepala mereka pun akan terdedah. Astagfirullah. Mereka pun segera bangkit. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, teruslah berbaring di tempat kamu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendakkah ayah memberitahu kamu sesuatu yang lebih baik daripada hamba yang kamu berdua telah minta? Mereka berdua berkata, bahkan maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, beberapa kalimah telah diajarkan oleh Jibril alaihi salam kepadaku, iaitu kamu ucapkanlah subhanallah 10 kali selepas setiap solat fardu, alhamdulillah 10 kali dan Allahu akbar 10 kali. Apabila kamu hendak tidur maka ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan kalimah-kalimah itu semenjak baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku. Hazrat Ibnul Qawa rahmatullahi alaih bertanya, Tuan tidak meninggalkannya walaupun pada malam peperangan Siffin? Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, wahai orang-orang Iraq, semoga Allah SWT memerangi kamu. Ya, walaupun pada malam peperangan Siffin. Musnad Ahmad.